Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormatilah bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita ketahui bulan yang suci. Kita nak muliakan bulan Ramadan. Kita nak jaga penglihatan kita, pemandangan kita, kita nak jaga pendengaran kita, nak jaga telinga kita, nak jaga lisan kita, lidah kita. Kita nak jaga hati kita, perasaan kita, kita nak jaga nafsu kita. Kita tidak mahu melihat sesuatu yang menjolokkan mata. Perhatikanlah pakaian kita. Sopanlah sedikit bulan Ramadan. Kita jaga aib kita, jangan kita dedahkan. Kita tak puasa mungkin. Kita nak jual makanan juadah untuk orang berbuka puasa. Jangan kita makan depan orang, orang sedang berpuasa. Jangan kita hisap rokok, minum dengan selamba, kemudian ajak gaduh. Tengok apa, tengok aku punya suka lah, susahkan kau ke apa. Kita lihat orang menjadi masalah, nanti akhirnya kita yang rugi, perniagaan kita, orang tak nak datang, tak nak beli makanan kita dengan perangai kita yang mungkin merosakkan Ramadan.